Selamat pengantin baru, Din. Selamat meninggal. Salah. Mana selamat pengantin baru. Tadi. Din, rumah yang kau tadi cakap tu masih ada kosong tak? Oh, ya ada lagi lah. Kalau kita apply dapatlah. Agak-agaknya berapa bilik tu ada? Yang aku tengok tu ada 3 bilik lah. Betul dengan kita. Kenalah. Seorang sebilik. Wah, bagus itu. Baguslah kita satu orang satu. Bagus. Berapa besar lah tu biliknya lah? Besar tu tak besar lah sangat. Cukup-cukup untuk kita baring. Jangan banyak miring. Jangan banyak merengkuk bila tidur. Kadang-kadang ada orang datang siramkan air. Siram air? Ya. Oi, itu kubur. Nak mampus. Iyalah. Ada kubur tu kita tinggal. Budak. Apa kau cakap tadi tu? Aku dengar macam kau cakap aku dalam filem Bujang Lapuk. Itu dialog aku dah pakai tau. Kau tak boleh pakai. Tak boleh. Apa pasal tak boleh pakai? Tak boleh pakai pasal aku dah pakai. Boleh fikirkan apa yang boleh pakai? Boleh fikir apa yang pakai. Kau cari sendirilah. Kau cari sendiri kau boleh pakai. Maksudnya nak gimana ni? Aku nak pergi cari air tongkat Fatimah, kacip Fatimah apa? Tongkat Ali lah. Pak Ali kan dah meninggal dunia. Itu Pak Ali Bukit Timah, Pak Ali Sungai Rot lagi ada lah. Oh ya. Pak Sudin. 20 sen. Nanti rahsia pecah. Lagi kau cakap berdialog tu ya? Engkau kalau aku tunjal muka kau mana kau tahu? Baik-baik jalan, Pak Sudin. Ya. Jalan baik-baik. Baru aku perasan. Muka kau ni sebiji macam orang tua tu tau. Tu lah kau. Ni kali jangan pakai daulat Pak Sudin. Sekarang Pak Sudin dah datang tau. Dengan kita pun bukan orang lain apa? Kan jiran sedara. Jiran saudara? Sejak bila pula ada jiran saudara? Itulah. Aku tahu jiran ni je. Jiran tetangga. Itulah. Hai. Apalah nasib aku ni. Dah lama tak jumpa dia. Rindu.